Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya nak kongsikan resepi kuih raya, iaitu cornflake madu. Nah, pertama sekali ni saya ada cornflake. Saya buat sedikit saja, ni lebih kurang 100 gram, kerana isi rumah saya tak ramai dan juga saudara mara saya pun tak ramai. Jadi kalau misalnya anda nak buat dengan kuantiti lebih, boleh double cut. Nah, dapat lebih kurang segini, banyak juga kan. Saya nak bakar dulu lebih kurang 5 minit dengan suhu 150. Kemudian saya guna lebih kurang separuh saja butter. Kemudian saya masaklah sehingga ia cair. Kemudian di sini saya masukkan 1/2 cawan madu. Jadi saya tak guna gula, saya guna full madu. Dan ni saya guna salted butter. Saya guna buttercup. Nah, ni kemudian kita biarkan sehingga ia mendidih kuat macam ni. Nampak tak? Jika misalnya dah mendidih kuat macam ni, bolehlah kita tuangkan cornflake yang telah kita bakar tadi tu. Misalnya tak nak bakar pun boleh je. Terus je masukkan. Saya sengaja bakar dulu sebab nanti bila dah masuk dalam cetak, saya tak perlu bakar lagi. Nah, ni kita tinggal gaul rata bagi sebati semuanya. Siapa dekat sini peminat kuih satu ni, ini antara salah satu kesukaan saya. Dan kalau beli dekat luar boleh tahan mahal. Jadi lebih baik buat sini, lebih puas hati. Dan sudah tentu boleh sesuaikan dengan selera kita nak banyak mana madu tu. Nah, ni dia telah pun tersalut secara merata. Sekarang mari kita ke langkah yang selanjutnya. Nah, sekarang di sini saya ambil sedikit cornflake. Kemudian saya nak masukkan ke dalam cetak. Nah, ni anda boleh dapatkan di kedai-kedai terdekat lah. Macam kedai runcit ada, kedai kek ada, bakery. Kalau nak lebih murah, boleh je cari kat Eco Shop. Ni saya beli je kat Eco Shop. Nah, ni kita tinggal masukkan dan sesuaikan dengan selera masing-masing, nak banyak, nak sikit dan sebagainya. Kalau saya memang suka isinya full macam ni. Puas hati makan. Nah, jika misalnya nanti setelah anda masukkan dalam cetak, anda nak bakar lagi, boleh je. Macam saya dah tak perlulah sebab tadi saya dah bakar. Jadi dia dah crunchy. Dan ini saya dapat lebih kurang 40 pieces. Dan yang terakhir di sini saya nak taburkan chocolate rice, kerana saya tak ada color rice. Jadi saya guna chocolate rice. Jadi saya dah cari ke mana-mana kedai, semuanya kehabisan. Maklumlah, nak raya kan, masing-masing nak buat kuih agaknya. Jadi habis. Jadi saya guna apa yang ada je lah. Nah, bagaimana? Mudah kan? Jadi jangan lupa untuk cuba. Jangan lupa tekan like dan subscribe for more video. Bye bye guys.